Dekat saya ni ada satu produk penapis air berjak. Dia simple je, kita bubuh air paip. So dalam tu ada penapis kecil dia dan dia akan keluarkan air yang boleh diminum. Cuma di minda saya ni, saya fikir dia boleh tak tapis minuman yang berkarbonat, berwarna dan berperisa macam penapis air setengah brand. Dia berdemo memang boleh lah. Kita tengok penapis dia apa, tapis purified jadi water, jadi air yang jenis daripada air yang berkarbonat, air yang ada warna. Contoh ni saya ambil satu air berkarbonat dan berwarna. Okey, so jom kita mula, kita tuang dalam ni, okey. Di bawah ni dia dah mula keluar, okey. Okey, so dah mula slow sikit, saya kocak-kocak sikit. Tu nampak kalau kita tengok kat sini warna dah kurang lah tu. Alright. Okay, so ada beza jugalah no. Okay, so kita nak rasa. Okay, so rasa dia manis ada lagi tapi kurang manis. Rasa air pun 95% ataupun 90% macam tu hilang.